Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesantunan rumah tangga menjadi bahagia. Dengan kesantunan kampung menjadi aman. Dengan kesantunan hidup berbilang bangsa menjadi nyaman. Dengan kesantunan hidup beramai menjadi rukun dan damai. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita masih membaca ringkasan daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu karya besar Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang kelima, iaitu kesantunan dalam pergaulan. Adat orang dalam bergaul. Niatnya lurus, akal pun betul, sifatnya elok tiada mencabul. Di sanalah tempat tali disimpul. Adat bergaul orang terbilang, fikiran jernih, dada pun lapang. Sebelum bercakap petua dikenang. Duduk beramai, disenangi orang. Elok bergaul merendahkan hati. Jauhkan sifat tinggi meninggi, berlagak sombong jangan sekali, supaya bergaul tidak terkeji. Dengan jiran beramah tamah, jangan sekali fitnah memfitnah. Jangan berkira senang dan susah. Salah sedikit, jangan membantah. Adat bertandang berlaku bijak. Tahu menjaga duduk dan tegak, sampaikan maksud berlunak-lunak, supaya mudah orang menyimak. Duduk di majlis orang beramai, tempat berhimpun cerdik dan pandai. Adat dijunjung, lembaga dipakai. Baikkan laku, elokkan perangai.